Mula-mula sebab kita pernah ada pengalaman kan sebelum ni dengan arwah mak. Jadi alhamdulillah masa tu proses sangat mudah sebab memang kita dah lalui kausa, kita dah lalui wasiat. Okay. Jadi bila dekat turn ayah ni, mula-mula kami terfikirlah maybe kita nak pergi buat sendiri, tak ada nak lantik syarikat mana-mana. Tapi terbukti bila kita nak buat sendiri tu kadang-kadang kekalan masa. Macam kami pun bekerja, adik masih belajar kan. So sebenarnya bila kita lalui syarikat amanah ni memang sangat mudah. Katakan dari proses nak kumpulkan dokumen pun kadang-kadang kami boleh cari sendiri. Tapi katakan bila dokumen tu kami sendiri pun tak tahu dekat mana, tak boleh nak dapatkan, alhamdulillah Wasiah dengan Kausa ada inisiatif untuk tolong kumpulkan jugalah. Memang agak nervous sebab tak pernah pula kita masuk mini court lah kita panggil kan. Tapi alhamdulillah sangat cepat, dalam kurang setengah jam kita dah settle semua. Sebab memang syarikat prep kami dengan baik lah. Senarai-senarai soalan pun dia dah bagi beberapa hari sebelum. Kita pun tahu apa nak expect. Katakan ada isu-isu dengan harta arwah, kami tahu macam mana nak jawab lah dengan guidance daripada syarikat.